Hi guys, welcome back to Clement Gary channel guys. Terima kasih kerana yang support video saya selama ini. So hari ini saya akan berkongsi cara-cara bagaimana nak jadi pink walker ataupun food panda walker. Okay guys, saksikan video ni sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Okay guys, kita terus kepada cara-cara macam mana nak jadi food panda walker ni food panda walker. Kalau yang rider tu memang kita biasa dengar kan. Okey, sekarang saya akan bagi tips macam mana nak daftar nak jadi pink walker. Okey, sebelum korang mohon tu, pastikan syarat-syarat mesti dipenuhi terlebih dahulu, iaitu korang mestilah berumur 18 tahun ke atas dan juga mestilah warga negara Malaysia. Okey, dan juga pastikan you all ada smartphone, Android ataupun iPhone yang canggih lah, okey, untuk korang bekerja. Dan juga yang paling penting, pastikan korang mempunyai internet yang mencukupi. Contohlah korang kena pakai unlimited internet, unlimited data. Okey, itu senang cerita, unlimited data. Kalau yang top up tu payah sikit lah, sebab time korang tengah bekerja tiba-tiba kena top up lah. Okey, leceh. So saya cadangkan you guys pakai unlimited data. Okey, right. Okey guys, cara nak daftar sebagai pink walker senang saja. Okey, you all boleh pergi terus kepada Google. Okey, korang klik food panda walker. Korang klik je kat situ dan dia akan keluar butang sertai. You all klik kat situ je. Lepas tu dia akan keluar kat bawah tu. Dia ada kawasan-kawasan yang menyediakan perkhidmatan walker ni. Okey, saya klik kat situ. Okey, contohlah macam saya klik Lembah Kelang dan Selangor lah macam tu. Okey, dia akan keluar terus area-area, contohlah KLCC, Setapak, Kerinci, macam tu lah. So saya klik kat area KLCC walker. You klik kat situ. Once you all klik sertai tu, okay, you all kena fill up lah nama, alamat, address dan nombor telefon dan juga email. Yang tu untuk pihak Food Panda contact you all. Yang tu sangat penting. Okay, once you klik dekat contohlah area, saya klik KLCC. Okay, saya klik kat situ, dia akan keluar kat link kat bawah. Link tu dia akan terus link kepada contact person in charge. Okay, person in charge ni kita panggil captain. Maksudnya captain tu dia yang in charge bahagian KLCC. Contohlah pengambilan baru panda-panda rider ataupun panda walker memang bawah dia. Okay, dia terus link terus ke WhatsApp captain. Okay, you WhatsApp captain. Captain, saya nak daftar sebagai food panda walker. Okay, you cakap macam tu. Okay, first captain akan contact you all. You all jangan takut, you all jangan malu, jangan segan. Captain akan contact you all by WhatsApp, chat WhatsApp. Dia akan minta. Okay, dia akan minta satu, itu salinan IC depan belakang. Maksud saya you all snap gambar hantar ke captain depan dan belakang IC kita tu. Dan yang kedua, you all dihendaki untuk mengambil gambar selfie. Selfie tu biar nampak jelas lah. Okey, yang tu hantar kat captain. Okey, itu langkah yang pertama. Belum lagi kepada bahagian pendaftaran ni. Okey, sabar Okey geng, langkah seterusnya. Okey, selepas you all hantar gambar IC dengan selfie tadi kepada captain, okey, captain akan hantar link, di mana dalam link tu adalah you all dikehendaki menjawab
beberapa soalan. Okey, soalannya tak susah. Okey, you all boleh minta dengan Kapten nota untuk jawab soalan tersebut. Soalan tersebut pula you all boleh jawab seberapa banyak you all suka sampai lulus. Maksud saya lulus kat sini adalah markah 90% ke atas. Baru you all boleh mendaftar sebagai pink walker ataupun rider, sama lebih kurang sama. Okey. Soalan tu, okey, you all jawablah sampai lulus, sampai 90%. Once you lulus, okay, you snap gambar markah tu, hantar kepada Kapten. Okey, selesai. Korang jangan risau, soalan dia berkenaan dengan prosedur Foodpanda. Contohlah penghantaran ni macam mana. So taklah memeningkan kepala macam soalan SPM. So you all jangan risau, okey? Jangan takut. Okey. Once you sudah lulus 90%, okey, Kapten akan maklum. Pendaftaran akan dibuat dalam masa 48 jam. So maksudnya you all kena menunggu selama 2 hari. Okey, untuk pendaftaran tu masuk ke sistem Foodpanda. Okey, belum boleh bekerja lagi, jangan risau, nanti saya tunjukkan. Okey. Okey guys, selepas 48 jam, bukan 48 hari, 48 jam, Kapten akan kontak you balik, ataupun Foodpanda sendiri akan hantar email ataupun WhatsApp ataupun SMS menyatakan yang anda telah didaftarkan sebagai Foodpanda Pink Walker. Okey. Yang kat situ Kapten akan hantarkan satu link. Okey, link tu color biru. You all jangan buang link tu. Jangan risau, you all boleh tekan. Itu bukan scamnya. Okey. Link tersebut adalah di mana sangat penting, iaitu merupakan aplikasi Roadrunner. Okey, di mana apps itulah yang akan membantu korang bekerja nanti. Jangan buang dulu link tu, jangan pergi mana-mana. Okey. Lepas tu Foodpanda akan hantar lagi satu email ataupun SMS ke nombor korang, okey, di mana dia akan memanggil anda ke hub dia orang. Kenapa dia orang panggil? Okey, senang saja guys. Jangan takut, korang pergi je. Okey, di sana nanti korang akan diajar, ataupun lebih senang saya cakap, dia orang akan activatekan you all punya you punya ID, ID bekerja. Okey, you all masuk sana. Contohlah dia dalam, contohlah saya pergi dulu dekat Southgate dekat Southgate Commercial Center dekat tak ada Chan Solin. Okey, dalam tu ada macam bilik kuliah. Di depan ada cikgu, so you ikut saja instruction yang cikgu tu bagi. Okey, dia akan masukkan data you all, masukkan macam-macam lah data dalam apps tu, Roadrunner tu. Dia memang tak boleh. Once you sudah, okey, you all kena ikut apa yang cikgu tu cakap. Dia orang akan masukkan data you all. Okey, dekat situ korang ikut je apa yang dia cakap. Okey, habis dia tu korang boleh try buka. Buka. Sebenarnya senang je sebenarnya Roadrunner ni. Okey. Lepas tu dekat sana nanti you all kena purchase item. Itemnya adalah baju kerja Foodpanda dengan bag, dan juga ada bag termos macam ni. Okey. Selepas habis kelas tersebut, cikgu akan panggil seorang-seorang ke hadapan, di mana korang kena sediakan debit card ataupun credit card, kerana pembayaran di sana tidak menggunakan transaksi tunai. Yang penting dalam ATM card korang tu, korang bolehlah pakai PayWave, at least dalam kad korang tu ada duit. Okey, dia orang tak terima cash. Okey. Dan untuk purchase barang-barang ni, contohlah dia ada 2 helai t-shirt ni, okey, dengan bag Foodpanda yang comel ni, dengan thermos bag tadi. Kalau walker, bayaran dalam RM95 untuk you all purchase benda ni. Okey, korang pilih lah, korang boleh pilih saiz baju, okey, kat situ. Okey, yang tu
dah sah anda bekerja sebagai Food Panda Walker. Apa yang anda perlu buat lepas tu? Okay, once you all keluar saja dari bangunan hub di mana tempat tu tadi, okay, you all boleh buka apps Roadrunner tu tadi. Okay, you all boleh select shift bila you all nak kerja. So bila nak bekerja tu, at least waktu tu you all kena apa ni, kena rancang betul-betul tau. Jangan besok saya nak kerja, lepas tu tak datang kerja. Okay, jangan buat macam tu guys. Okay, kalau selalu kita ni orang baru, so kita nak tunjuk yang kita betul-betul nak kerja. Okay, shift yang kau ambil tu, kau memang akan kena turun. Okay, satu lagi, jangan login lambat. Okay, mesti kena punctual. Okay, kalau tak susah sikit lah you nak naik badge segala bagai itu, memang susah. Okay guys, selamat bekerja saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat dan memberi info kepada siapa yang nak start mula sebagai pink walker ni. Okay guys, you all boleh jalan kaki, boleh naik basikal, boleh naik skuter elektrik. Itu saja. Okay, sampai kita jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.